apa ni, a'ma. Okey. Huruf. Okey, hamzah pula. Hamzah dengan ain ni pula. Dengan mala. Ni boleh saya padam ni boleh? Siapa ada gambar rajah epiglotis ni? Yang saya hantar lama dah dulu, masa saya guru dulu. Kalau boleh saya balik dalam grup sebagai rujukan pelajar-pelajar lah, terang pelajar yang baru, senang lah. Kalau yang ada lah, yang ada. Kalau tak ada ni saya pun semula ingatkan saya. Okey, hamzah. Hamzah ni makhrajnya di mana hamzah? Di sini. Tak pita suara ni. Tahan suara macam tu. Tak pita suara pakai hal sini. Huruf ain tengah. Ingat, dalam huruf hijaiyah ada dua huruf. Yang mana proses tadi prosesnya sama dengan huruf ha tadilah. Yang pertama huruf ha itu sendiri, yang kedua huruf ain. Huruf ain pun kena ada proses ni. Tekan pangkal lidah ke tengah halkum. Dalam keadaan bunyi suara bermula biar tawasuk lebih sikitlah. Biar mula keluar dulu suara sikit barulah bunyi na'budu, cuba sebut. Dan ingat, ni penting. Mula kita tekan pangkal lidah ke tengah halkum sama dengan ha tadi masa sebut ain. Bunyi suara ain ni dia keluar ikut mulut. Pangkal lidah tekan. Pangkal lidah tekan. Kan, kayak gini. Ni ibarat apa ni halkum lah ni kan, tengah halkum ni. Pangkal lidah tekan, suara ni keluar ikut mulut, dia serentak. Dia akan jadi cuba sebut. Suara tu kena alih daripada tengah halkum tu ke mulut, dalam mulut. Cuba. Jangan ke hidung. Jangan. Cara kita nak alihkan suara keluar ikut mulut ialah kita kena tutup laluan ke hidung ni. Maknanya masa kita sebut tu, lelangit lembut ni dia menutup laluan. Ni laluan ke hidung ni. Ni laluan ke hidung yang saya buat titik-titik ni, kan. Jadi lelangit lembut ni kena tutup. Tutupkan sikitlah. Ya. Naikkan sikit ke atas. Maka jadilah cuba. Cuba kita alihkan suara tu ke hidung. Cuba. Kalau kita perhati betul-betul, kita pejam mata masa sebut tu, lelangit lembut kita ni ke bawah ni, ke bawah. Dia ke bawah gini. Menyebabkan suara ni ke hidung. Ke hidung pun ada, ke mulut pun ada. Maka jadilah cuba sebut. Maka salah gitu. Dia ikut mulut ya. Ke mulut. Lelangit lembut rapat ke atas. Jangan nak. Kalau nak lelangit lembut tu tak rapat ke atas, dia turun bawah. Dia bakal suara tu keluar ke hidung. Nak bodoh. Maka salah. Nak, cuba. Okey, itu proses sebutan huruf ain. Boleh faham ke? Hamzah ni pula. Hamzah ni pula. Cuba sebut Sekali lagi. Kena rapat betul-betul pangkal lidah ni. Pangkal lidah pula. Kena rapat betul-betul pita suara. Pita suara tu kena rapat betul-betul. Tu gitu. Cuba sebut. Sekarang ni cuba sebut tapi kita tekan pangkal lidah ke tengah halkum. Dia akan jadi ain. Kenapa? Dia akan jadi huruf ain. Tak tekan pangkal lidah. Tapi kalau kita sebut dia automatik akan jadi huruf ain. Jadi masa baca kalimah ni, yang pertama kena jadi hamzah dulu. Yang betul hamzah dulu. Biar bunyi sini dalam keadaan pangkal lidah ni jangan tekan ke mana-mana, sepanjang tepi lidah ni rapat bawah. Bila sepanjang tepi lidah rapat bawah, pangkal lidah pun kita tegak ke atas, ke bawah mana-mana, dia akan jadi automatik bibir tu. Cuba sebut. Okey. Masa ain mati, tekan saja pangkal lidah. Cuba. Tu kena betul dulu. Kalau pun kita sebut di hidung dah,
A'budu lah, di hidung Melaka lah. A'budu. Dan ain itu tekan pangkal lidah, suara mula di tengah halqum, keluar ikut mulut. Cuba sebut. Ma. Boleh? Boleh ke? Boleh faham ke? Kan? Itu salah silah bunyi tu. Jadi kalau kita ajar huruf ha tu kena bunyi pedah beberapa kau semua ke, boleh kalau ajar budak-budak tadika lah kan. Tapi kalau ajar orang tua kan, kalau boleh lukis lah macam saya lukis tadi. Kenapa punca jadi pedah tu kan. Dan jangan sekali-kali kita kata huruf ha tu tebal, ha tu nipis, tak ada. Sebab dia dua-duanya nipis belaka, cuma bunyi saja berbeza. Okey. Dan kena pastikan ain dengan hamzah tu jangan bunyi bercampur. A'ma jangan bunyi gigi. Kalau a'ma tu macam seolah-olah ain dua-dua tu. Kan? Ni kalau saya test seorang-seorang ni rasa takut ni. Kalau saya test seorang-seorang dah rasa macam sangkut balik awal belakang rasa ni. Betul kajian dia? A'ma ya alif. Alif maksurah. Cuba baca ni, cuba baca. Sekali lagi. Cuba yang ni pula. Cuba yang ni pula. Kuncinya sini. Sekali lagi. Yang ni. Yang ni. Yang ni. Ambil kalimah ni berlatih masa gorekan nanti. Yang ni ada panggil apa di sini hukum ni? Mutamasilain mutlak nama dia. Mutamasilain mutlak, dua huruf yang sama. Yang pertama berbaris, yang kedua mati. Hukumnya ialah izhar. Maksud izharnya kena bunyi jelas lah baris masing-masing ni. Tak ada idgham apa-apa lah. Yang idghamnya yang pertama mati, yang kedua berbaris. Tu orang panggil soghir. Ni mutamasilain soghir. Yang ni mutamasilain mutlak. Okey. Boleh? Boleh ke? Boleh saja tak? Okey, seorang lagi baca, sila.